Kalau saya jawab soalan tersebut, itu ibarat kata saya serang ahli parti yang lain. So, saya tak boleh jawab soalan tersebut. Dato' Sri mungkin boleh komen, sejak beberapa hari lalu ada satu video tersebar yang menunjukkan Dato' Sri memberi duit kepada seseorang lah. Di mana tu sebenarnya Dato' Sri? Itu soalan yang bagus, saya jawablah. You see, so, itu adalah selepas PRN Negeri Selangor habis. Kedudukan tempat yang tersebut di mana saya memberi duit kepada pekerja saya sendiri di luar pusat khidmat saya. Kalau kita nampak pintu tu besar-besar ada logo Harapan di sana. So apa yang salah? Kalau kita sambung buat politik kotor macam ni, very bad lah. Ini ibarat kata fitnah. Kalau di dalam Islam, apa mereka kata? Fitnah tu dosa yang lebih besar daripada membunuh. Jadi saya haraplah dia orang belajar sikit. Dia orang kena belajar sikit. Very bad. Lagipun ini bukan beberapa bulan je, tahunnya isu. Mungkin ada pihak daripada lawan Dato' Sri sendiri. Dia orang tu yang siapa yang buat benda jahat ni lah, benda nakal ni. Mereka tahu mereka siapa. Macam Dato' Sri tahu sendiri tak? Pekerja kempen dia raya.